Tu itik. Tengok umur sebulan. Kecil lagi. Dah boleh mandi kolam. Dia adalah pemotong rumput yang terbaik. Pemotong rumput organik yang terbaik. Dia pensi rumput asli. Okey, tengok. Penuh. Yang sana yang mesin rumput pakai mesin. Potong rumput pakai mesin. Yang ni tak potong lagi. Tak potong lagi. Dan yang sebelah sini daripada itik. Tuan-tuan, itik masuk sini baru sebulan, tuan-tuan. Selamat sejahtera sahabat semua, dari kampung ke kota bersama kita. Atok sedia berkongsi ilmu ternakan dan keharmonian bumi. Kebun tepi rumah penuh hasil rezeki. Tanam sayur hijau segar pagi ke petang hari. Ternak ayam sihat bebas merayau. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Atuk Farm. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat lagi kita bertemu dalam konten kali ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dilimpahkan rezeki, bahagia dan tenang, insya-Allah. Hari ini saya nak share berkenaan dengan cara menternak itik ataupun angsa. Kita kata skala rumahan lah. Mungkin tuan-tuan nak start 5 ekor, 10 ekor. Okey. Kenapa itik? Pertama sekali, itik ni ada sebab-sebab dia. Saya recommend dia pertama tahan lasak. Tahan lasak, sangat tahan lasak. Dia tahan suhu, sejuk ke panas ke dia tahan. Yang ketiga, makan dia tak cerewet. Yang keempat, minum dia pun tak cerewet. Yang kelima, dia tak ada bergantung kepada cahaya-cahaya tertentu. Okey. Dan yang keenam, dia tak kisah lembap ke kering ke, dia boleh hidup. Jadi saya share cara ternak ayam, cara ternak itik. Okey. Jom kita tengok. Kita mula daripada anak. Sekarang ni saya share dekat tuan-tuan. Bermula daripada telur yang baru menetas. Sekarang ni dah tak ada dah. Ni semua dah ada menetas. Okey, kalau tuan-tuan tengok sekarang ni, ini adalah anak itik yang baru menetas. Nampak dah dalam ni. Cuba kita tengok usia sikit. Okey. Nampak? Yang ni usia dia baru 3 hari. Usia yang baru 3 hari ni, pemakanan dia macam biasalah, air minuman dan juga dedak anak ayam lah. Okey. Dedak anak ayam. Yang biasa tu lah. Kalau gold coin tu 201C lah. Sehinggalah dia berusia 2 bulan. Okey. Ini cahaya lampu tu bukan lampu pemanas tuan-tuan lah. Dia tak kisah, dia tak perlu panas-panas pun. Dia itu lampu LED je. Kalau tuan-tuan tengok, itu lampu LED sahaja. Memang bukan warm light lah. Kita kata lampu biasa sahaja. Okey, dia sangat tahan lasak. Ni selepas 1 minggu kita akan pindahkan ke dalam satu reban di sana. Saya tunjuk contoh. Dia dah boleh dibelah dengan anak ayam. Ini anak ayam Rhode Island Red Heritage. Okey, ni. Ini anak-anak itik yang berusia 1 minggu. Itik jambul, itik daging ke nanti sama saja cara belah dia. 1 minggu dah boleh belah lepas kat luar dah. Tak macam ayam. Ayam kalau 1 minggu masih kena duduk di dalam reban yang macam ni. Kita panggil brooder. Ataupun bawah 1 bulan dalam reban macam ni. Tapi anak itik simple. Dia dah open dah. Open dah, tak ada masalah. Dia minum air. Tapi yang terbaiknya reban gantung. Supaya najis dia terus jatuh ke bawah. Nampak? Jatuh ke bawah. Macam mana cara nak kawal lalat? Saya dah share video yang sebelum ni. Boleh tanya saya, komen. Nanti saya share link dia. Cara kawal lalat, cara bersihkan dia, cara hilangkan bau dia. Itik tak bau pun sebenarnya. Tak banyak bau pun. Okey, yang bau ni bila makanan berlebihan. Okey. Okey tuan-tuan, cuba tengok. Nampak? Dia lasak. Bau seminggu ni. Ya Allah, dah lasak. Pemakanan dia sama macam anak ayam yang lain. 2 bulan pertama bagi dedak starter. Jom kita bagi makan. Dedak starter ni macam biasalah, kalau di Penang saya beli dekat Gate Juice yang Berhad tu. Tengok, dekat seminggu dah tak habis-habis dedak. Murah dedak ni. Gold coin di sini murah. Kalau di selatan agak mahal lah, tapi di sini ada kedai murah. Kita ada share. Jom tengok. Okey tuan-tuan, kita cuba bagi makan macam mana nak buat ni. Saya dah setangan. Oh sayang, jom masuk, jom. Okey. Buat berebut. Ya Allah ya Tuhanku, sabar, tenang sayang. Okey. Ini bersama. Sabar. Ya Allah. Okey.
Cara pemakanan dia, saya suka bagi dia makan setengah jam cukup. Okey. Maknanya dia makan ngam-ngam dalam tempoh setengah jam dah habis. Jangan berlebihan. Sebab dia orang cuma nak survive sahaja. Dia orang makan hanya untuk survive. Kalau berlebihan itu punca najis busuk. Sebab protein yang tak serap akan jatuh ke bawah. Gas amonia yang tu punca busuk. Okey. Tengok dia minum. Dia makan lidah anak ayam sahaja. Sangat simple. Jom jom. Kita nak pindah-pindah bagi anak ayam sana pula. Jom. Okay, tuan-tuan, sekarang ni dia duduk tengah makan. Kita bagi yang kedua dekat sini. Ini ayam lah, lalang. Ini umur 1-2 bulan lah. Kalau itik dah lepas tanah dah. Okey. Sebab saya check dulu. Oi. Amboi. Sat. Okey, tak apa. Biar dia makan. Simple ya, daripada makan dah. Tak apa, bagi dia makan dulu. Siap-siap lah tuan-tuan. Ayam Rock Island Red Heritage. Tengok colour dia pun berbeza. Sungguh-sungguh makan tu. Okey tuan-tuan, sekarang tadi saya dah share dah macam mana cara jaga anak itik. Simple saja. Saya bagi makan pagi dan petang. Pemakanan dia saya guna kaedah rules of 30 minit. Maknanya dalam tempoh 30 minit habis makanan dia. Tak perlu berlebihan. Barulah najis tak busuk. Okey, kalau busuk juga kita sapu cakap buang. Boh kapok dolomite. 2 minggu sekali. Okey, 2 minggu sekali. Itu sahaja. Sangat simple. Dia hujan ke, ribut angin ke, sejuk ke, anak itik bertahan macam biasa. Dia sangat tahan lasak. Yang ni usia baru 1 minggu lebih. Sangat tahan lasak. Kalau ayam, kita kena ada lampu lagi lah. Bawah 1 bulan, dia kena ada bantuan pemanas lah. Tengok. Hujan nampak sendu dah. Tu nampak tu, sendu dah. Itik steady. No problem. Saya pun bela ayam juga, itik pun saya bela. Tapi yang bestnya itik ni kelebihan dia. Okey tuan-tuan, di mana yang usia 2 bulan ke atas? Itik-itik yang usia 2 bulan ke atas, terutama umur 2 bulan hingga 5 bulan, saya akan bagi dedak starter pun boleh, dedak grower pun boleh. Lagi baik dedak grower sebab dia pellet. Pellet ni maksudnya dia ketut-ketut macam ni. Kita tengok. Okey tuan-tuan, ini dedak itik penolong. Yang pellet macam ni. Sebab beza paruh ayam jenis tajam. Dia sesuai makan yang jenis tepung. Tapi kalau itik, dia paruh lebar macam ni. Dia jenis menyudu. So bila dia menyudu, sesuai makan pellet. So ini dedak itik telur. Usia yang sesuai adalah usia 5 bulan ke atas. Tapi kalau umur 3 bulan nak makan boleh tak? 4 bulan nak makan boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey. Untuk itik, usia dia 2 bulan ke atas kita dah free range dah. Bukan 2 bulan kan. Umur 1 bulan pun dah free range. Sangat tahan lasak. Okay, saya kita tengok. Tadi jom kita pergi bagi makan itik di kebun free range. Untuk makluman tuan-tuan, saya akan share juga persiapan reban untuk itik dewasa. Ataupun kita kata umur 2 bulan ke atas, yang remaja lah. Sebenarnya sangatlah simple. Sangatlah simple. Soalan, itik perlu tak kolam? Sebenarnya itik tak perlu kolam tuan-tuan. Dia tak perlu pun kolam. Angsa perlu kolam. Cumanya saya suka ada kolam ni, tempat dia sebagai terapi. Kadang-kadang kita tinggalkan dia 1 minggu, kita tinggalkan dia 3 hari. Saya rasa itu sumber air dia. Sebab itik dia tak boleh bertahan lebih dari 7 jam. Tak ada ayam. Samalah ayam pun, sama saja. Okey, jadi kita pastikan ayak cukup, ayak itik cukup. So kita tengok. So ayak itik cukup. Dia yang penting ayak cukup je untuk itik itu saja. Okey. Sebab tu saya buat kolam. Jadi kalau dia tak makan pun tak apa. Dia boleh makan rumput. Kalau tak ada dedak tak ada masalah. Tapi yang saya share untuk konten kali ni, jika sekiranya makanan penuh dia dedak. Abang mari be. Mari dah. Sudah kena kita dah, Ya. Nah. Apa kabar semua? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bro, itik. Tengok, umur sebulan. Kecil lagi.
Dah boleh mandi kolam. Dia tak lagi. Okey. Okey tuan-tuan, cuba tengok angsa duk makan, dia dah itik telok. Dia makan yang pellet. Okey. Tu, dia makan yang pellet. Tuan-tuan, jadi tak ada masalah untuk itik ataupun angsa makan dia dak pellet. Yang ni usia dia 5 bulan ke atas lah. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, itik dan angsa matang dengan ayam sama saja. Matang pada usia yang terbaik adalah 9 bulan. Usia matang dia. Tapi depa ni start bertelur usia 5 bulan. Itu normal, itu lumrah. Lifespan dia kalau itik maksimum boleh pi sampai 10 tahun. 10 tahun. Dan 15 tahun dia boleh pi maksimum. Okey, tapi kalau angsa tulus, lifespan dia boleh pi maksimum 20 tahun. Sangat lama. Panjang usia dia. Tengok, walaupun kecil-kecil tu pun dah boleh mandi kolam. Nampak tak kecil kan? Boleh mandi kolam. Saya buatlah overflow sikit kat situ. Jadi kalau hujan, air kotor akan keluar lah. Okay, keluar ke parit. Okay, tengok boleh mandi, tak ada masalah. Sihat. Cuma tuan-tuan kena beringat, bila kita menternak itik ni, tuan-tuan perasan ataupun tidak, di mana reban dia? Menternak itik ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok. Hanyalah pagak semata-mata. Pagak sahaja. Cuba tengok, mana ada reban, tak ada reban. Punyalah mudah. Okay, keperluan untuk itik ataupun angsa untuk tanah yang lepas bebas ni, kita kata satu ekor itik memerlukan 4 square feet. Ini saja kita buat besar lah, tak ada masalah. Okay, satu ekor 4 square feet. Lepas tu tujuan saya buat kolam tanah ni untuk permainan dia lah, itu sahaja. Tapi bukan satu keperluan sangat. Dan kelebihannya bila kita ada kolam tanah ni, esok kita nak pergi jalan trip mana-mana, dia dah ada sumber air yang terjamin. Okey, dia ada terjamin dah sumber air dia. Hanya sumber makanan je kita perlu improve. So kita tanamlah pokok pisang, pokok ubi kayu, ubi pulut, rumput-rumput. Kalau tuan-tuan tengok di sini dah clear dah. Nampak tak tanah? Dah clear. Ni semua rumput dia makan tuan-tuan, dia makan. Berbeza dengan tanah sebelah. Jom kita tengok. Nampak tak perbezaan dia tuan-tuan? Dia adalah pemotong rumput yang terbaik. Pemotong rumput organik yang terbaik. Dia pensi rumput asli. Okay, tengok. Penuh. Yang sana yang mesin rumput pakai mesin. Potong rumput pakai mesin. Yang ni tak potong lagi. Tak potong lagi. Dan yang sebelah sini daripada itik. Tuan-tuan, itik masuk sini baru sebulan tuan-tuan. Dah clear dah tuan-tuan. Dah clear dah. Nampak tak? Yang tinggal hanyalah jenis tumbuhan-tumbuhan yang macam ni. Okey, yang jenis panjang macam ni. Ini saya cabut je, senang je. Itu saya cabut tangan saja. Ya sayang, ya. Dia jinak dengan kita, sangat jinak. Saya suka depa ni, kurang berbunyi. Bunyi pun tak kuat. Ya sayang. Ya. Nak mengadu apa? Lapar. Ada lagi makanan tu. Jom. Jom jalan. Okey tuan-tuan, makanan itik macam biasa saya nak bagi mudah cerita, mudah kira. Senang cerita, dia makan setengah jam. Okey, setengah jam pagi dan setengah jam petang. Pastikan dedak dia yang saya bubuh tadi tu, saya akan pastikan dalam masa 30 minit dia akan habis. 25 hingga 30 minit. Dan tak berlebihan, supaya dia dapat nutrisi yang ngam-ngam, cukup-cukup je. Okey, sebab kalau berlebihan sangat, dia tak serap, dia buang balik, membaziak saja. Membaziak. Dan dia boleh makan free range, makan rumput. Di belakang saya tengok clear kan. Beza yang dalam kandang, dalam kawasan ni dengan yang di luar sana. Sangat berbeza. Maknanya dia makan. So tak ada masalah. Okay, kita tak perlu nak bazirkan duit berlebihan untuk dekat dedak dia.
cukup sekadar perlu sahaja. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, itik dan angsa bertelur terutama itik lah pada awal pagi, pada pukul 5 pagi, 4 pagi. Jadi kalau kita nak kutip telur dia, kita kena kutip awal. Contohnya kutip pukul 7 pagi. Sebab kita takut burung gagak makan. Itu saja masalah dia. Burung gagak. Tapi di sini alhamdulillah tak ada burung lang. Tak ada masalah. Jom tengok dekat sikit. Nampak tak? Tengok tuan-tuan, kecil lagi tu. Baru sebulan. Dia boleh survive kat sini. Tanah ni kalau anak ayam tak lepas tuan-tuan, sebulan nak lepas atas tanah ni. Tapi kalau itik dia orang problem, siap mandi kolam. Cuma berhati-hatilah. Takut dia lemas. Takut dia lemas, itu saja. Sebab tu kita buat tak curam, tak dalam sangat. Setengah kaki je kolam ni. Tengok. Angsa pun seronok. Mandi kolam. Tu seronok dia mandi kolam. Dia dah makan sini, cik. Dedak ada lagi tu. Pergi makan sana, pergi. Makan sana. Pergi sana, jom. Ini remaja ni. Main sana. Jom. Dia takut dengan yang senior sana kot. Dia takut. Jom jalan, jom. Pergi makan sana, pergi makan. Tu ada lagi dedak. Pergi makan. Pergi makan. Dia seronok nak gigit. Ya, jom makan sana. Sana ada lagi. Jom. Itu saja perkongsian saya pada hari ini berkenaan dengan cara menternak itik dan angsa. Sangatlah mudah. Kalau nak belajar cara eram telur dia, cara nak jual dia, insya-Allah nanti ada rezeki, ada peluang saya share kat tuan-tuan dan puan-puan. Sebarang persoalan boleh komen di dalam video ni, komen kat bawah, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan nak datang kursus belajar pun boleh. Personal coaching nak buat bisnes pun boleh. Saya boleh share kat tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan perkongsian saya beroleh manfaat. Okey tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempo. Okey, negaraku satu kali. Negaraku.